Tapi kalau leader tu dah usaha untuk bantu yang lain, tapi mereka sendiri tak nak bantu diri mereka, harap disuap je, macam mana tuan? Okey, dia macam ni. Kalau seorang leader tu dah bagi kemudahan kepada ahli pasukan dia tu buat kerja, tapi ahli pasukan dia tu sendiri tak nak buat kerja, kita boleh nasihatkan ahli pasukan tu, kalau degil juga, buang je, cari orang yang lebih elok. Leader ni kerja dia adalah menyediakan kemudahan kepada ahli pasukan dia, supaya ahli pasukan dia dapat grow, dapat melaksanakan potensinya secara penuh, ataupun memberi maksimum output. Okey. Kalau ahli pasukan tu dah dapat kemudahan tapi tak buat kerja, maksudnya ahli pasukan tu ada masalah attitude. Dan masalah attitude bukan kerja leader untuk betulkan, tu kerja leader sendiri. So jangan buang masa, cari je orang lain. Okey, yang attitude dia lebih bagus, walaupun skill dia sikit kurang daripada orang sebelum ni. Okey. So leader ni bukanlah suruh manjakan ahli pasukan. Okey, leader ni kerja dia memang kena menjaga kemudahan, dan kena gunakan tutur kata yang elok. Jangan beri arahan dia ayat-ayat kasar-kasar. Kalau bagi ayat kasar-kasar pun susah untuk memberi keman kepada ahli pasukan. Okey, kita kena cakap dengan tutur kata yang betul, dan kena juga sediakan kemudahan. Kalau dah buat macam tu dia tak nak ikut, buang cek olin. Dah, simple je. Okey.